Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada penonton-penonton podcast kami pada hari ini. Saya merupakan dua panel jemputan kami pada hari ini. Panel pertama saya iaitu saudara Aidia Afan, merupakan pelajar mengambil jurusan pendidikan khas di UPSI, dan panel kedua saya ialah saudari Batrisha Najla, merupakan pelajar ISMP TESOL yang baru-baru ini dia telah melawat ke SMK Tun Abdul Rahman yang merupakan sekolah yang menawarkan subjek pendidikan khas kepada murid-murid. Akan menggunakan 3 term iaitu MQO, ZPD dan scaffolding. MQO merupakan guru sebagai orang yang lebih berpengetahuan dan ZPD merupakan murid boleh buat dengan bantuan, manakala scaffolding adalah term yang digunakan untuk memberitahu bantuan bertahap. Jadi hari ini kita nak lihat bagaimana guru PPKI menggunakan ketiga-tiga konsep ini dalam amalan sebenar. Okey, segmen pertama kita iaitu peranan guru sebagai MKO. Saudara Aidil, berdasarkan pembelajaran dan praktikum observasi anda, bagaimanakah guru PPKI bertindak sebagai more knowledgeable other ataupun MKO? Saya mula. Okey, terima kasih saudari Danish. Jadi, seperti yang saudari Danish cakap tadi, MKO betul? More knowledgeable other. Okey. Kalau saudara Danish tanya saya rasa MKO ni sangat penting lah. Sebab daripada observasi saya sendiri, kita boleh tengok pelajar PPKI dengan pelajar biasa, mereka belajar ni sangat berbeza. Kalau pelajar biasa, kita terang, kita tunjuk, dia orang boleh buat. Tapi kalau pelajar PPKI, kita tunjuk, kita terang, kita ajar lagi, tak semestinya mereka boleh. Betul? Okey, jadi untuk MKO ni saya rasa sangat kritikal lah. Sebab sebagai seorang guru, kita boleh tahu cara untuk kita ajar, explain dengan betul, dan kita tunjuk cara macam mana nak buat. Cara tu bukan sekadar kita tunjuk guna jari je. Kita pegang tangan diorang, kita ajar diorang menulis. Diorang ni kita tahu diorang ada perlu bantuan khas lah untuk kita tolong diorang kan. Jadi kalau diorang nak menulis, bagi kita nak tulis A tu senang, tapi bagi diorang nak tulis A tu mungkin macam nak tulis karangan. Jadi kita pegang tangan diorang, kita tolong diorang tulis something yang diorang nak tulis ikut konsep pembelajaran yang kita nak. Okay, so saya rasa menjawab mungkin dari pertanyaan saudari Danish tentang MKO. Sangat menjawab dan input yang sangat menarik tentang more knowledgeable other ataupun MKO. Okey. Untuk soalan kepada panel kedua kita, saudari Najla. Ya, saya. Bagaimanakah guru semasa lawatan saudari Najla ke SMK Tun Abdul Rahman tersebut, bagaimanakah saudari Najla melihat guru PPKI ini bertindak sebagai pembimbing dalam kelas, dan bolehkah saudari Najla kongsi sedikit pengalaman saudari semasa lawatan tersebut? Baiklah, terima kasih atas soalan tersebut. Semasa lawatan saya ke Sekolah Menengah Kebahasaan Tuanku Abdul Rahman yang menawarkan program pendidikan khas integrasi, saya telah berjumpa dengan 3 orang guru. Guru yang pertama ialah ketua guru bagi bidang PPKI iaitu Cikgu Arun. Seterusnya Cikgu Najihah dan juga Cikgu Izzati. Okey, baiklah, di Sekolah Menengah Kebahasaan Tuanku Abdul Rahman terdapat 19 orang yang telah berdaftar di sekolah tersebut sebagai murid jurusan PPKI, di mana 13 orang merupakan student bagi low function dan 6 orang pula adalah untuk high function. Okey, saya terangkan sedikit apa yang saya tahu daripada pengalaman saya sendirilah melihat pelajar-pelajar tersebut dan berjumpa dengan guru-guru tersebut. Okey, pelajar-pelajar high function dikendalikan oleh Cikgu Izzati, di mana mereka yang pelajar-pelajar low function ini, mereka belajar tentang asas memasak, kemudian mereka juga belajar bahasa Inggeris, matematik. Kemudian untuk high function pula, seingat saya,
dikendalikan oleh Cikgu Najiha. Cikgu Najiha. Mereka ni pula student yang boleh dikatakan belajar seperti kurikulumnya sama seperti arus perdana. Ya, betul. Mereka belajar matematik, bahasa Inggeris, kemudian bahasa Melayu. Mereka juga ada belajar cara masak dan kemahiran hidup. Saya tak silap saya, Cikgu Najah mention pasal vocational, subjek vocational. Kemudian apa yang saya lihat sendiri, guru-guru tersebut sebagai MKO, more knowledgeable other, Cikgu Najah dan Cikgu Izzati cerita pada saya macam mana mereka treat pelajar-pelajar PPKI seperti pelajar lain. Kalau contoh mereka tidak susun kasut sebelum masuk ke library, Cikgu Najah, Cikgu Izzati akan bagi tahu sendiri, susun kasut macam tu. Kemudian cikgu-cikgu ini juga membimbing mereka untuk membeli makanan di kantin. Sebab bukan mereka datang sekolah untuk mengajar mereka macam mana mereka nak survive di luar, bukan sahaja di dalam sekolah. Mereka membimbing, contohnya macam semasa beli makanan di kantin, diorang kena beratur, and then cara menggunakan duit RM1, RM5, RM10, macam tu. Itulah yang saya lihat daripada pengalaman saya. Okey, seperti yang saudari Najla telah beritahu, berdasarkan pengalaman dia melihat guru-guru PPKI handle murid-murid PPKI ini, kita dapat relate kepada apa yang saudara Aidil cakap, bahawa guru ini bukan sahaja pembimbing kepada murid-murid PPKI tersebut, manakala mereka adalah apa yang kita dapat simpulkan merupakan person, iaitu more knowledgeable other. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk kepada segmen kedua kita, iaitu ZPD dalam pendidikan khas. Okey, saudara Aidil, bagaimanakah guru menentukan tahap kemampuan murid sebelum memberi tugasan, dan bagaimanakah konsep ZPD ini digunakan dalam bilik darjah tersebut? Okay, terima kasih saudara Danish. Okey, dari konsep memberi tugasan, betul? Okey, so dari konsep memberi tugasan, saya rasa kalau untuk subjek lain selain pendidikan khas, kita akan bagi kepada 3, betul? 1 pelajar cemerlang, 2 biasa, 3 yang paling rendah lah. Tapi untuk pendidikan khas ni, bukan 3 tu sahaja. Dia ada pelajar yang tak reti membaca, tak reti menulis, tak reti untuk berkomunikasi. Dia banyak cabang dia. Jadi mungkin dari segi pembahagian tugas ni, cikgu ni dia boleh nilai dulu student tu dia boleh belajar macam mana. Mungkin kalau dia tak boleh menulis, cikgu tu bagi tugasan di mana cikgu tu boleh bimbing dia untuk menulis macam mana. Okey, kalau pelajar tu lemah dari segi dia nak ingat sesuatu, mungkin cikgu tu boleh bagi hint. Contohnya dia nak ejek apple. Okey, so apa yang cikgu tu boleh buat? Mungkin cikgu tu boleh bagi perkataan pertama daripada huruf apple, betul? Okay, so jadi itu sebenarnya ZPD sebenarnya, cara cikgu tu nak membahagikan tugasan tu agar diorang faham macam mana nak laksanakan satu-satu kerja tu. Jadi untuk pelaksanaan ZPD ni, dia bergantung dekat cikgu tu sebenarnya. Macam mana diorang nak make sure student tu boleh buat tugasan tu mengikut kefahaman diorang sendiri. Itu merupakan jawapan yang sangat menarik, kerana ini guru merupakan individu yang bertanggungjawab dalam mengetahui setiap murid-murid yang diajar mereka. Okey, soalan kepada panel kedua kita. Di dalam pendidikan khas ini, kita ada 2 term, iaitu low functioning dan high functioning. Ya, okey, saya nak saudari Batrisha beritahu apakah low function dan high function itu, dan soalan saya iaitu bagaimanakah guru mengajar murid high functioning dan low functioning, dan apakah bentuk bantuan yang digunakan oleh saudari yang digunakan oleh guru-guru PPKI. Okey, baiklah. Berdasarkan apa yang Cikgu Najah dan juga Cikgu Izzati ceritakan, dan saya sendiri melihat mereka, bagaimana mereka mengajar murid-murid tersebut, seperti yang saya kata tadi,
cikgu-cikgu tersebut menggunakan pendekatan yang berbeza bagi mengajar murid high functioning dan juga low functioning. Okay, saya explain tentang murid-murid low functioning dulu yang dikendalikan oleh Cikgu Izzati. Murid-murid yang low functioning ni, mereka akan diberikan macam kiranya kemahiran asas, macam contohnya pengurusan diri. Guru, contohnya Cikgu Izzati terpaksa guide murid-murid ni dalam pengurusan diri mereka. Contohnya ada seorang student perempuan ni, dia tak reti nak pakai tudung sendiri. Kiranya tudung dia sengit-sengit, rambut dia terkeluar, lepas tu baju pun comot, kiranya macam kiranya tak kemas lah kan. Jadi Cikgu Izzati akan buat apa, macam contohnya ajar macam mana dia sikat rambut, lepas tu pakai scarf kemas-kemas, pakai tudung pun kemas, pin, cara nak lipat tudung lah bagi dia nampak presentable. Dan ini adalah murid low function. Ya, betul. Kemudian bagi murid high function pula, mereka ni murid yang macam kiranya tidak memerlukan macam pengurusan diri yang macam seperti low functioning. High functioning ni mereka macam boleh dikatakan macam boleh menguruskan diri sendiri, dan Cikgu Najiha mengajar mereka seperti biasa macam murid-murid arus perdana, tapi memerlukan seperti yang saudari Aidil mention, memerlukan perhatian lebih dan juga bimbingan yang lebih lah. Contohnya macam kalau mereka contohnya macam bila mereka belajar subjek matematik, mungkin mereka tak tahu macam mana nak jawab soalan tu, Cikgu Najia akan bimbing mereka lah untuk menjawab soalan matematik ataupun subjek-subjek yang lain. So daripada sini saya boleh nampak ZPD tu jelas lah dalam kelas untuk low function dan juga high functioning. Kita masuk kepada segmen yang sangat menarik, iaitu segmen scaffolding. Soalan saya kepada saudari Aidil, apakah bentuk scaffolding yang paling banyak digunakan dalam kelas PPKI? Boleh cerita? Okey, baik. Kalau dari segi saya sendiri, selalunya saya guna visual aids. Visual aids tu macam mana? Contoh macam kad, belajar melalui kad. Contoh kita nak belajar pasal buah-buahan hari tu, buah tempatan. Kita bawa lah gambar-gambar buah tempatan. Sebab selalunya budak-budak PKI ni, diorang ni belajar more through visual dari segi penglihatan diorang. So jadi kecuali lah student PPKI yang di mana diorang buta penglihatan, itu kita bawa modul lain lah untuk diorang. Okay, tapi dari segi saya sendiri, saya mengutamakan satu kaedah di mana kita panggil fading. Fading tu macam mana? Fading tu contohnya kita dah macam saya cakap tadi, kalau student tu tak boleh menulis, kita ajar dia menulis, kita pegang tangan dia, kita ajar dia menulis. Tapi janganlah daripada awal sampai ke habis kita tolong dia menulis, kita pegang tangan dia. Terus tu kita kurangkan bantuan yang kita bagi dekat dia. Contohnya hari ni kita pegang tangan dia, mungkin minggu depan kita boleh suruh tulis sendiri. Tapi kalau dia struggle, kita tolong dia balik. Tapi untuk penilaian akhir sekali, mungkin kita boleh biar dia buat sendiri. Dari situlah saya rasa boleh membantu student itu sendirilah. Kita tak memberikan bantuan yang kerap, sebab in the end diorang sendiri yang akan hadap exam ataupun latihan yang akan kita bagi. Terima kasih saudari Aidil. Untuk soalan kepada panel kedua kita, semasa saudari Batrisha melawat ke SMK Tun Abdul Rahman, berdasarkan observasi anda kepada 3 orang guru yang dimention tadi, apakah bentuk scaffolding yang digunakan oleh guru tersebut untuk membantu murid-murid PPKI? Okey, baiklah. Apa yang saya dengar sendiri daripada Cikgu Najiha dan juga Cikgu Izzati, mereka tak mention exactly perkataan scaffolding tu, tetapi saya boleh lihat sendiri macam mana scaffolding tu boleh berlaku semasa mereka membimbing pelajar-pelajar tersebut lah. Okay, contohnya kira macam saudari Aidil mention tadi, contoh lah, saya akan berikan contoh apa yang saya lihat. Untuk murid-murid low functioning kan, mereka tidak dapat menguruskan diri dengan baik kan, maka cikgu akan bimbing mereka macam contoh, diorang akan tak reti cara nak susun kasut.
Begitulah macam ataupun kiranya nak pegang alat tulis ke apa, so cikgu sendiri akan bimbing macam ni cara susun kasus. Cikgu akan tunjuk kanan mana, kiri mana, susun kat mana, macam tu kan. Kemudian untuk alat tulis pula, kadang-kadang bila mereka nak memulakan PDPC, cikgu suruh mereka pegang pensel untuk tulis huruf A, B atau C, tapi tiba-tiba ada satu murid tu akan pegang pembaris ataupun pegang pemadam. So cikgu sendiri kena tunjuk, ni pegang pensel macam tu, supaya mereka kiranya akan guide one by one lah. Kemudian seperti yang saudara Aida mention tadi, fading tu pula apa yang saya boleh nampak, untuk cikgu sendiri macam tarik slowly bantuan daripada mereka. Contohnya macam ada student macam yang cikgu suruh pegang pensel tetapi pegang pembaris, cikgu akan betulkan itu pembaris, pegang pensel, diorang akan pegang pensel macam tu. Lepas tu keesokan harinya cikgu suruh pegang pensel, mereka dah boleh pegang pensel. Apa pula next step? Diorang kena tulis huruf A, macam tu. Tapi hari tu diorang dah boleh pegang pensel tapi diorang tak boleh nak tulis huruf A, so cikgu akan guide diorang tulis huruf A. Lepas tu esok harinya cikgu akan gradually mengurangkan bantuan kepada mereka lah, supaya mereka boleh slowly berdikari buat macam tu. So itulah contoh-contoh yang saya lihat dan dengar sendiri daripada cikgu PPKID SMK Tuanku Abdul Rahman. Input yang sangat menarik dalam segmen kita dalam staff auditing ini. Segmen seterusnya, dalam mengendalikan murid-murid PPKI ini, mestilah kita akan menghadapi pelbagai cabaran. So, soalan seterusnya saya akan tujukan kepada panel pertama kita. Pada pandangan anda, apakah cabaran guru PPKI dalam menjadi pembimbing yang efektif? Baik. Kalau dari pandangan saya sendiri, saudara Danish, bagi saya cabaran yang paling kita boleh nampak adalah dari segi pembelajaran diorang lah, yang agak slow, agak perlahan. Okay. Seterusnya yang saya rasa agak terkesan di mana tingkah laku mereka. Kadang-kadang pelajar PKI ni diorang tak macam pelajar biasa. Diorang ada waktu diorang tantrum, waktu diorang nak mengamuk, nak marah. So dekat situ jadi cabaran untuk cikgu bila kita pun stres, kita kena pukul budak-budak, kita nak mengajar lagi. So saya rasa emosi cikgu lah akan terpengaruh daripada situ untuk mengajar. Jadi sebagai guru kena jaga emosi jugalah untuk mengajar pelajar PKI ni. Sebenarnya kita pun tahu dia orang tak tahu apa yang dia buat ke. So itu je lah saya rasa cabaran yang kita ada. Untuk panel kedua, apakah cabaran yang dihadapi oleh guru-guru SMK Tuan Abdul Rahman dan apakah refleksi awak sendiri setelah melihat cabaran tersebut? Okey, baiklah. Cabaran ini dikongsikan sendiri oleh cikgu-cikgu di SMK Tuan Abdul Rahman lah. Cabaran paling utama yang cikgu-cikgu tersebut nyatakan ialah apabila ada beberapa pelajar yang merupakan menghidap penyakit autism tahap ketiga, mereka ni ada masa mereka ke breakdown ataupun mungkin mood dia tak kena pada hari tu, mereka tak ada mood untuk belajar, jadi mereka akan murid-murid autism tahap 3 ni mereka tend to mencederakan diri sendiri ataupun mencederakan kawan-kawan yang lain. Disebabkan itu kelas akan tergendala. Kiranya sebab guru-guru terpaksa fokus kepada murid yang ingin mencederakan diri sendiri itulah. Okay. So PDPC yang patutnya berjalan dan berlaku pada hari tersebut tergendala lah sebab hanya nak menguruskan seorang murid sahaja. Itu satu. Kemudian kurangnya sokongan daripada ibu bapa. Ada kes-kes di mana ibu bapa menghantar anak-anak mereka ni ke sekolah sebab mereka nak lepas tangan. Mereka anggap hantar ke sekolah cikgu sendiri yang akan handle, cikgu sendiri yang expect mereka, ibu bapa expect cikgu yang akan membimbing anak mereka cara mengurus diri dan belajar. Padahal sebenarnya ibu bapa pun mainkan peranan penting di rumah untuk membimbing anak-anak special ni lah. Okay, seterusnya baiklah, refleksi saya setelah saya melihat sendiri daripada pengalaman lah kan, saya sangatlah kagum dengan guru-guru PPKI ni, Cikgu Najihah, Cikgu Arun dan juga Cikgu Izzati. Mereka mempunyai semangat yang sangat besar,
semangat yang berkobar-kobar untuk membimbing pelajar-pelajar PPKI ni. Saya boleh nampak lah daripada semangat diorang, mata diorang, boleh nampak mereka sangat sayangkan murid-murid ni, dan mereka memang cuba sehabis baik untuk mendidik dan membimbing murid-murid PPKI ni lah. Dan saya percaya kalau murid-murid ini diberikan sokongan daripada awal, daripada kecil lagi, dan juga support daripada family, dan juga kiranya mereka dah dapat pendidikan ni daripada awal lagi kan, saya rasa guru-guru ni tiada masalah untuk membimbing mereka to the full potential student PPKI lah. Itu sahaja cabaran dan refleksi daripada saya. Dan itu adalah sedikit daripada panel pertama dan panel kedua kita, dan ini merupakan segmen terakhir, dan ini sahaja segmen podcast kita pada hari ini. Dan kita dapat simpulkan bahawa teori Vygotsky sangat jelas terlihat dalam kelas pendidikan khas, dan guru merupakan sebagai pembimbing dan penggunaan ZPD dalam bilik darjah dan scaffolding. Dan terima kasih kepada dua panel kita, dan sampai jumpa.